tidur dan makan. Okay, walaupun nampak tidur dan makan ni benda macam simple je kan. Tapi dikaitkan juga dengan circle. Sebab circle yang kita ada ni akan mempengaruhi kita punya proses, kita punya journey. Contohnya, kita ni memang nak jaga kesihatan. Kita kena tidur awal. Mungkin pukul 11 ke, pukul 12 ke, kita dah kena tidur. Tapi kita punya circle ni, dia suka lepak sampai 2-3 pagi. Kita punya circle ni selalu makan benda-benda yang manis, tak tengok kalori kan. Makan apa benda yang ada depan mata sahaja. So, dia akan pengaruh kita. So, kita ada vision besar ni, kita nak capai benda besar ni, kita nak capai benda yang hebat. Tapi along the way tu kita ada circle-circle yang membantutkan kita punya proses. Akan membuat kita ni rasa macam susah nak ke hadapan.